Okey, jom kita tengok tuan-tuan. RO tuan-tuan, teknologi RO ni apa sifat air dia tuan-tuan? Okey, apa sifat air dia? Jom kita tengok tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Dia berwarna kuning tuan-tuan. So kalau berwarna kuning tuan-tuan, kalau kita refer pada carta pH ni, dia menunjukkan dia dalam kategori berasid tuan-tuan. Dalam kategori berasid. Yang kedua, kita nak test air mineral semula jadi ni tuan-tuan. Tudung yang berwarna biru ni. Jom kita tengok apa color dia tuan-tuan. Nampak tak tuan? Dia mula kuning, lepas tu dia pergi hijau, and then dia pergi biru sikit. Kalau tuan nampak. Okey, kalau kita refer pada carta ni tuan, warna biru ni yang ada ni, dia lebih pada neutral sikit, dia biru, maknanya dia mild akali saja tuan. So sekarang ni tuan, jom kita tengok teknologi inovasi pintar ni tuan, Azilus Pro. Apa warna dia tuan? Nampak tak tuan perbezaan dia? Dia terus solid biru tuan. So dia memang solid akali. Kalau tuan refer pada carta, mampukah dia singkirkan toksik dalam tubuh badan kita tuan? Apa color tuan? Dia masih berwarna kuning tuan-tuan. Dia tak mampu nak buang toksik dalam tubuh badan kita tuan-tuan. Dan yang kedua, kita test menggunakan air mineral semula jadi. Selalu kita minum, betul tak tuan? Mampukah dia singkirkan toksik dalam tubuh badan kita ni tuan-tuan? Apa warna dia tuan? Juga warna kuning. Dia tak mampu nak neutralkan betadine ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok. Dan tuan-tuan, yang kita nak uji teknologi inovasi pintar Azilus Pro, mampukah dia singkirkan toksik dalam tubuh badan kita tuan-tuan? Okay, tuan-tuan tengok sini. Apa color dia tuan-tuan? Jernih tuan-tuan. Teknologi Azilus Pro ni mampu singkirkan toksik dalam tubuh badan anda. Jom kita tengok apa dia punya result dia tuan-tuan. Minyak masak ni kita tuang. Okay tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? Kita kacau sikit. Tuan nampak tak? Dia punya molekul-molekul dia masih lagi bertompok-tompok besar. Teknologi air RO yang banyak kat rumah tuan-tuan tu lah. Yang ini tuan, teknologi air mineral semula jadi. Pun sama juga, kita ambil minyak masak and then kita gaulkan dia dalam mangkuk ni tuan-tuan. Apa result dia tuan-tuan? Kalau tuan tengok sini, boleh nampak tak tuan? Molekul-molekul dia masih lagi tak mampu dipecahkan oleh teknologi air mineral tuan-tuan. So now tuan-tuan, kita nak tengok perbezaan teknologi inovasi pintar 100% tanpa elektrik natural. Mampukah dia pecahkan minyak masak ni tuan-tuan? Sebab kita tahu air dengan minyak masak ni memang tak boleh bergabung, tak boleh kawan tuan-tuan. Jom kita tengok tuan. Cuba tuan-tuan perhati betul-betul tuan-tuan perbezaan dia tuan-tuan. Okey, yang ini teknologi Azilus Pro. Kita dah masukkan minyak masak tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Pecah tuan-tuan. Molekul-molekul minyak masak tu jadi halus. Kalau tuan-tuan tengok. Tengok sini, air mineral semula jadi. Dan juga teknologi RO, tompok-tompok dia masih lagi besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, terbuktilah tuan-tuan, teknologi Azilus Pro ni dia mampu pecah molekul minyak tuan.